soalan yang telah dikemukakan oleh panel juga kepada saya, ya, yang perlu juga saya jawab. Tadi Dr. Ridwanti dia sebut bahawa sekarang ini kita 50-50. Mesti kita buat sesuatu untuk menyelamatkan umat Islam. Kita kata ya, dan kami sudah kata benda ni lama dulu dah. Kita kena buat sesuatu untuk menyelamatkan umat Islam. Dan kita nak bagi tahu dia, UMNO kata cara nak menyelamatkan Islam adalah satukan UMNO dengan PAS. Ini penyelesaian mengikut UMNO. Dan penyelesaian penyatuan UMNO dengan PAS ini sentiasa datang apabila UMNO berada dalam keadaan tersepit. Apabila UMNO berada dalam keadaan senang, mereka menindas kerajaan PAS, mereka menindas orang Melayu, mereka menindas umat Islam. Bagaimana umat Islam, orang Melayu tak terasa hati dengan apa yang mereka hadapi? Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, saya nak bagi tahu, ya, apabila PAS nak disatukan dengan UMNO, sentiasa menuding jari kepada PAS. Kononnya PAS tak mahu bersatu. Saya nak bagi tahu kepada hadirin hadirat di sini bahawa yang menyebabkan Melayu berpecah juaranya adalah UMNO. Dan juga cuba lihat sejarah. Sejarah menyebut bahawa setiap 10 tahun sekali UMNO akan menyebabkan perpecahan Melayu. Dan sebelum daripada kemerdekaan lagi, umat Islam bersatu. Orang Melayu bersatu menentang penjajahan. Parti Kebangsaan Melayu Melaya bersatu dengan Hizbul Muslimin, bersatu dengan UMNO untuk tujuan kemerdekaan. Tetapi UMNO dengan tiba-tiba jadi tali barut kepada British, mengkhianati perjuangan umat Islam, mengkhianati perjuangan Melayu, mengkhianati perjuangan umat Islam dalam Hizbul Muslimin, dan mengkhianati perjuangan Melayu dalam Parti Kebangsaan Melayu Melaya, sehingga pimpinan-pimpinan tertangkap. Dr. Burhanuddin Hilmi kena tangkap, Ustaz Abu Bakar Al-Baqir kena tangkap. Tengok-tengok dia yang naik jadi Perdana Menteri. Pengkhianatan pertama UMNO kepada orang Melayu dan juga kepada umat Islam sebelum kemerdekaan. Formula. Dan selepas kemerdekaan, apabila berlaku peristiwa 1969, 13 Mei, apabila UMNO merasakan bahawa kuasa mereka terjejas dengan sebab mereka kalah di Kuala Lumpur dan beberapa tempat lain, mereka mengajak PAS bersatu atas dasar kesatuan umat Islam. Kononnya ada ancaman daripada orang bukan Islam. PAS mengambil sikap mengholor tangan, menerima atas dasar perpaduan Islam. Terima kita, walaupun kita pernah dikhianati. Tetapi selepas daripada itu, apabila mereka kuat, mereka tendang PAS keluar. Ya. 1 minit, Doktor. Ya, 1 minit. Kemudian, apa yang berlaku kemudian? Pada tahun 1987, UMNO menyebabkan perpecahan Melayu lagi hingga lahirnya semangat 46. 1998, 10 tahun kemudian, sekali lagi Melayu berpecah disebabkan oleh UMNO. Dua peristiwa ini PAS buka tangan, sila datang, kami boleh berpakat dengan 46. Splinter group daripada UMNO atas dasar Angkatan Perpaduan Ummah. Kemudian UMNO pecah lagi, PAS kata mari kita buat barisan alternatif bersama dengan orang UMNO yang keluar daripada UMNO. Kemudian berlakulah kononnya satu penyatuan Melayu apabila semangat 46 yang dipimpin oleh Tengku Razali Hamzah kembali kepada UMNO atas jemputan Mahathir atas dasar semangat penyatuan Melayu dan Islam. Rupa-rupanya dia ajak Tengku Razali masuk UMNO kerana nak tendang Anwar Ibrahim keluar. Bukannya atas dasar semangat nak menyatukan orang Melayu, tetapi memecah belahkan lagi politik orang Melayu. PAS. Akhir sekali lagi ajak PAS. Maka kami, alhamdulillah, kami ada pengalaman dengan UMNO. Alhamdulillah, sepak terajang UMNO kami tahu. Tetapi kami juga fikir tentang perpaduan Melayu, perpaduan umat Islam, Melayu Islam, sebagaimana yang disebut tadi. Ya, kami juga fikir benda itu. Apabila Pak Lah ajak kami fikir, ajak kami untuk bersatu, kami kata boleh. Tetapi benda ini mesti dibuat secara berhati-hati. Nanti orang PAS tak faham, nanti Pakatan Rakyat tak faham. Kami juga yang menanggung akibat. Kami juga nanti akan difitnah. Maka dibuat perjumpaan, bincang benda itu secara senyap-senyap. Orang semua tak tahu. Tiba-tiba Pak Lah yang umumkan sudah 3 kali
PAS dengan UMNO berbincang di belakang tabir, mengkhianati sekali lagi perjanjian persefahaman, sehingga PAS terpaksa berhadapan dengan orang-orangnya sendiri, sehingga PAS terpaksa berhadapan dengan parti-parti dalam Pakatan Rakyat. Ini masalah dengan UMNO. Sebab itu bagi kita, perpaduan, kita memang duk baca wala tafarraqu kami baca Ustaz. Kami baca. Tapi ingat ya, Ustaz kata individu. Tapi yang memerintah negara ini dia bukan memerintah secara individu. Dia memerintah secara parti politik Ustaz. Baik, terima kasih Dr. Fazli di atas penghujaan beliau.